Ini adalah telefon lipat paling baru daripada Honor dan ini adalah phone lipat paling nipis dan lasak setakat ini. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ni kita nak cerita pasal Honor Magic V6 ni sebab selepas guna untuk 2 minggu kan saya perasan ada banyak feature-feature best yang ada dekat dalam phone ni. Jadi untuk video hari ni mungkin dia akan ambil masa lama sikit tapi saya akan cuba explain dengan simple dan highlight poin-poin yang penting. Jadi kalau korang tengah nak upgrade ke phone lipat, video ni memang dibuat khas untuk anda. So, kalau dari segi rekaan, ini adalah phone lipat paling nipis dekat dunia terutama masa dia lipat. 8.7mm aja guys, rasa macam tengah guna phone flagship. Dan bila kita buka, dia akan jadi lebih nipis, 4.0mm aja. So, kalau korang pergi travel lupa nak bawa tablet ke laptop tu, kita pun boleh gunakan dia sebagai tablet compact. So, untuk ketahanan phone, biasanya dalam mindset kita akan fikir, hayya, phone lipat macam ni nipis, mana boleh pakai? Sekali saya kasar sikit, terbelah dua, betul tak? Tapi kali ni, lain macam pula. Sebab hinge kali ni memang kuat gila sampai boleh guna untuk pull up bar, tarik kereta Ferrari, aircraft dan telefon ni juga dapat Asia record. Jadi kalau korang ternampak kereta awet cun rosak tepi jalan, korang pun boleh guna phone ni untuk towing kereta dia dan bawa dia balik ke rumah. Dan Honor juga kata hinge dia boleh lipat sehingga 500,000 kali yang sama dengan 13 tahun. Jadi kalau korang ada loan kereta 9 tahun dengan bank kan, dah habis bayar loan, hinge dia masih elok lagi. Untuk skrin dia pula, Honor dah upgradekan skrin dia ke Honor Magic Diamond Screen. Jadi material skrin luar dia adalah anti-scratch nano crystal shield yang guna 5600 silicon nitride coating layer. Jadi skrin dia adalah 10 kali tahan jatuh, 15 kali scratch resistant, 3 kali anti-reflection dan boleh tahan sehingga 27,000 kali cycle di brush. Jadi skrin dia memang tahan gila walaupun dia adalah jenis yang phone lipat. Lepas tu bukan skrin luar aja yang tahan, tapi skrin dalaman pula guna ultra tough glass flexible layer yang dapat kurangkan impact kalau phone ni jatuh ke terhentak, kurang kesan lipatan dan ada anti-reflection yang lebih baik. Jadi skrin dia dapat 5-star reliability low reflectivity certification dan number 1 in wear resistant performance. So senang cerita, skrin dia memang tahan lasak. Okay? Lepas tu phone ni juga ada IP68, IP69 dust and water resistant. Jadi kalau ada air tertumpah ke jatuh dalam aquarium, phone ni masih boleh tahan sehingga 1.5 meter. Untuk size skrin dia pula, skrin dalaman dia adalah 7.9 inci dan skrin luar adalah 6.52 inci. Jadi nak gunakan dia untuk tengok World Cup ke stock price tu dekat skrin besar memang sedap sebab lipatan skrin dia memang tak nampak sangat dan skrin dia juga ada eye protection yang sangat baik. Cuma saya memang agak sakit hatilah tentang investing macam ni sebab bila saya beli, harga dia turun. Bila saya jual dekat harga rendah, dia naik pula. So nak cepat kaya tu saya bukannya expert, tapi nak cepat miskin tu saya memang adalah pro. Welcome to the Investor Center. Untuk bateri dia pula, mesti korang akan fikir, hayya, phone lipat macam ni nipis, mana boleh tahan? Mesti dekat 3,000 sampai 4,000 aja dan cepat kong. Tapi untuk bab bateri, memang korang tak akan expect. Sebab kali ni, Honor dah sumbangkan bateri sebesar 6,660 mAh. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke layar movie tu, bateri dia boleh tahan dalam sehari dua walaupun dia ada body yang sangat nipis. Untuk charging dia pula, charging dia memang cukup laju sebab phone ni dia guna 80 watt untuk wire charge, 66 watt untuk wireless charging dan support wireless reverse charging. Jadi kalau korang bangun pagi lepas tu lupa nak charge bateri kan, korang pergi sarapan pagi dan mandi tu, bateri dia pun dah boleh tahan dekat 1 hari dah. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna Magic OS Pro powered by Android 16. Jadi interface dia memang nampak clean, simple dan teratur. Kalau korang guna MacBook ke ekosistem Apple, sekarang dia dah ada iCloud Connect dah. Pergi je kat File Manager dan tekan iCloud, sign in Apple ID dan korang pun dah boleh start transfer file ataupun edit file dekat skrin yang lebih besar. Yang kedua adalah One Tap Share. Pilih je gambar atau video yang korang nak share dekat iPhone. Lepas tu letak macam ni, file dia dah boleh transfer dah. File 1GB dia pun ambil masa dalam 25 saat je. Yang ketiga, Cross OS Magic Ring. Sekarang kita dah boleh extend laptop jadi 2 skrin kat telefon ni. Nak manage file pergi dekat phone ni pun boleh juga, just drag and drop. Nak view dan edit guna keynote, page dan number pun okey je, tak ada masalah. Dan yang bestnya, nak connect dekat AirPods pun boleh dah. Sebab sekarang kita dah boleh cross device notification sharing dekat MacBook. Jadi kalau kita tengah buat kerja lepas tu telefon tengah charging dekat tempat yang jauh, kita pun boleh tengok phone notification daripada MacBook dan tak perlu tengok daripada phone. Jadi kalau korang tengah nak switch daripada Apple ke Honor, sekarang korang dah tak perlu ragu-ragu dah. Sebab kebanyakan features Apple dah boleh link dekat Honor dan korang pun boleh dapat skrin yang lebih baik, tahan lasak, ekosistem yang lebih open, UI yang lebih smooth dan senang untuk diguna.
Untuk kerja multitasking pula, kita boleh buka sehingga 3 apps, tapi normally saya cuma guna 2 apps saja side by side. So, satu saya akan buka apps KLSE dan satu saya akan guna calculator untuk kira ROI. Nak compare harga telefon dekat platform berlainan pun boleh. Nak cek kelemahan enemy masa gaming pun okey juga. So, it depends kat korang nak gunakan dia untuk apa. Lepas tu, telefon ni dia pun ada fast flex. Jadi, kalau korang tengah buat kerja, lepas tu nak guna features AI, korang just lipat separuh aja dia dah boleh buka apps ni dah. Dan yang last sekali adalah features AI yang sesuai untuk meeting. So, nak rekod nota, buat summary, translate ataupun yang lain, semuanya ada dekat dalam Honor Magic V6 ni. Untuk performance harian pula, korang pun tak perlu risau. Sebab walaupun ini adalah phone lipat, tapi Honor masih berikan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang sangat power. So, nak gunakan dia untuk multitasking, edit video guna CapCut ataupun edit gambar tu, performance harian dia memang cukup laju dan sesuai lah untuk buat kerja-kerja yang berat tu. Untuk gaming experience dia pula, so far saya memang puas hati. Sebab walaupun dia adalah phone lipat, tapi performance dia memang cukup baik dan boleh main game dekat high graphic. Jadi kalau korang sekali-sekala nak lepaskan stres untuk main game, chipset ni dia boleh handle semua game tu dan tak rasa panas sangat. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna kamera 50MP untuk main kamera, 64MP untuk periscope telefoto, 50MP untuk ultra wide dan 20MP untuk kamera depan. So, untuk bahagian kamera, so far saya memang puas hati dengan kualiti kamera dia. Sebab kali ni, kamera dia pun dah dapat stabilization sifar 6.5 yang sama dengan Honor 600 Pro. Jadi, gambar dia memang sentiasa nampak sharp dan tak rasa blur. Nak zoom in pun okey juga, so far memang no complain. Sebab gambar night mode dia dah jadi semakin baik dan kamera dia masih support hardcore filter. Cuma kamera selfie 20MP tu dia memang kurang sedap sikit. Tapi biasanya kita cuma akan guna untuk zoom meeting aja. Sebab sekarang kita dah boleh guna kamera belakang untuk ambil gambar dan kita pun boleh gunakan skrin luar sebagai selfie screen. Untuk sesiapa yang selalu komplain boyfriend tak pandai ambil gambar, korang dah tak payah tukar boyfriend dah. Sebab kali ni Honor dah masukkan features Magic Pose dah. Jadi kalau boyfriend tak pandai ambil gambar, dia boleh refer gambar dekat dalam Magic Pose ni dan ambil gambar dekat angle yang lebih menarik. Untuk video recording dia pula, video dia boleh support sehingga 4K dan stabilization dia pun sangat baik dan video pun tak rasa gegar sangat. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk buat vlog ke content tu, stabilization dia memang agak baik dan sesuai lah untuk kita simpan video sebagai kenangan. So overall, berbaloi ke phone lipat ni? Bagi saya, yes, phone lipat ni memang lebih berbaloi kalau kita compare dengan kompetitor dia. Sebab sekarang bukan aja bateri dia dah jadi lebih tahan, tapi kamera dia pun dah jadi lebih baik, performance pun lebih laju dan phone lipat sekarang pun dah tak rasa fragile macam dulu dah. Jadi kalau korang tengah nak tukar dari iPhone ke Android ataupun baru je nak start guna phone lipat, so far ini adalah one of the best foldable phone yang korang boleh dapat dekat market sekarang. So untuk harga dia, korang boleh refer dekat description sana. Dan kalau korang yang berminat untuk beli phone ni, saya dah sertakan link dia dekat bawah description sana. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.